Macam ni lah Zola, kita ni dah tua. Tapi jiwa aku rasa masih macam dulu. Masih kuat lagi. Itulah Sadun, kadang perasaan je. Rasa macam dah tua. Tapi jiwa muda lagi. Mana buah aku? Macam mana? Buah semua aku terbalik. Badan dah tua. Aku dah sakit perut kan. Sakit tandas. Kau sakit perut? Aku terbang kau. Itu hari kau pula terbalik. Aduh. Sekejap. Allah. Cepat. Adam, kau apa aku sini? Aduh. Kau ni kurus. Kau dia. Berat. Pinggang kau sakit, aku dah ingat dah ni. Lutut aku dah digaut. Kau gaut. Kau ingat arwah Sinan dulu. Gaut juga. Kau juga. Inilah tandanya, Sadun. Pinggang sakit, ada osteoporosis. Macam Arwah Sinan lah. kawanan tadi. Masuk, ada orang tak? Halo? Tak ada. Tak ada orang. Pintu rosak. Kunci, keluarlah. Dah tua pun macam gini kehidupan aku. Dah tumbuh kawan macam budak sekolah. Anda sedang menyaksikan Much to my dad so won't talk much to me. Okay. Hello, Acha. Yes. I just want to wish Happy Father's Day. This is for my department, so I have to do this thing. Yeah, thank you. Happy Father's Day, Acha. Okay, welcome. Okay, enjoy your lunch. Done. Shut up. Father's Day today. Shantini calling my mother. Then he passing the phone to my mother thinking I'm crazy or what? Kenapa ada nervous lah? Hello. Salam ayah. Apa tu? Terlebih sihat. Kuih sempena Hari Ayah. Kak Long nak ucapkan selamat Hari Ayah. Terima kasih. Thank you. Kak Long sayang ayah tau. Sayang. Aku dah lama kita tahu. Okay, bye-bye. Hello? Ya. Apa? What are you doing? Ya. At home. At home? I want to wish you Happy Father's Day. Yeah. Thank you. I don't know. Nobody knows. Nobody knows. It's for June, but I'm wishing you earlier. Oh, for you. Okay. So happy Father's Day and thank you for everything. Okay. No problem. Where are you? In the hospital. When you don't go back? Yeah, I'm gonna go back now. Okay. 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 See you. Bye. That's a happy Father's Day. That's a happy Father's Day. You tak end call lagi. Pesanan ayah, drive safe and don't drive fast. Dia selalu ingatkanlah suruh bayar bil, cukai, bayar zakat, bayar road tax. Itu je lah yang dia selalu ingatkan. Bawa dia pergi makan makanan macam-macam, dia dah happy dah. Hari dia pesan, jadilah isteri yang baik, taat kepada suami dan jadi ibu yang baik jugalah kepada anak-anak. Itulah, tak rapat sangat dengan ayah, tapi bila dia bagi nasihat macam tu waktu raya tu sangat macam masuk ke hati. Itulah. Saya nak balik berusaha untuk make a lot of money actually so that I can spend for his travels to India
and visit the temples, and have a good time in India and make him happy. Yeah. Saya ingin meluangkan lebih banyak masa yang berkualiti bersama dengan ayah saya. Sebelum ni banyak melakukan hobi bersama, main catur, bersia-sia, menaiki motor. Teringin untuk mengulangi semula masa-masa indah tersebut. Jadi anak yang taat, dengar cakap ayah, cuba gembirakan dia sebanyak mungkin lah. Ya, jaga kesihatan dia. Dia kesian lah, dia macam banyak sangat mampu buat. Boleh nak dia sihat lah, tu je. Bila dia sihat dia akan ceria dan berbual banyak. Momen-momen bersama ayah tu macam kurang lah masa kita kecil-kecil. Sebab ayah balik sebulan sekali. Kita keluar makan, minum itu biasa. Kata momen yang biasa tu boleh jadi luar biasa lah bagi kami. Sempatlah kami berulang-alik adik-beradik di hospital selama seminggu. Dan dia meninggal pada usia 23 tahun. Balik tu pun tak lama, kalau dia balik sebulan sekali dalam 2-3 hari je. Ayah bawa pergi makan kan. Bila dia pencen 50 tu kita harap dia tak dapat yang dia lama kan. Tapi dah umur dia awal dia dah pergi dulu. Jadi masa bersama macam kurang lah kan. Macam tak sempat nak balas jasa ayah tu. Betul tak puas lagi kan. Adik-beradik dapat kumpul dan duit hantar ayah pergi umrah. Sempat lah. Alhamdulillah kan. Tu memang ajak ayah nak ke tanah suci kan. Pesanan saya untuk bapa-bapa di luar sana, anak-anak di zaman sekarang ni dia bukan macam kita zaman dulu. Dia ada cabaran dia sendiri lah. Jadi kita kena ikut trend perubahan. Kita kena ada hak jugalah. Kena pantau anak-anak kita lah. Dalam menyayangi anak tu kena ada juga sikap tegas lah. Anak-anak untuk disayangi, bukan untuk dianiaya ataupun didera lah. Pelita hidupku, ayah. Di bahumu terpikul beban dunia. Tanpa keluh, tanpa bicara. Titisan peluhmu jatuh ke bumi. Menjadi benih rezeki kami. Tanganmu kasar di kerja keras. Membanting tulang tiada batas. Demi sesuap nasi dan pakaian. Kau korbankan segala kesenangan. Ayah, pelindung kami dari balai kehidupan, penyokong setia dalam perjuangan, kasihmu dalam setinggi awan, jasa bakti takkan terpadam. Terima kasih ayah, insan istimewa. Doaku iringi setiap langkahmu, moga syurga menjadi ganjaran atas segala pengorbanan. Terima kasih. Pak? Lah, Papa kat situ. Papa buat apa kat sini? Kamu ni. Beneran. Tak tahu buat apa kat sini. Jom balik, Mama dah masak tu. Mak kau ada lagi? Ada, dah Oh, ada jom. lagi. Marilah. Aku ni tak tahu lah apa buat kat tengah malam. Tak payah baca dah. Jom balik baiklah, lah. Mama dah masak, penat dia nunggu Abang kau mana abang kau? Dia ada kat kereta, dia tunggu kat kereta. Mari. Sudah siap Bukan itu. Kunci aku. Bukan itu tu lah. Tidak minggu ini, mungkin bulan depan. Jika tidak bulan ini, mungkin tahun depan. Segala harapan kan datang yang kita impikan.